4 hari isteri aku hilang tanpa jejak. Telefon tak dapat, lokasi tak dapat, polis pun tak jumpa. Tapi bila dia akhirnya muncul, keadaan dia buat aku rasa lutut aku sendiri longgar. Ini kisah sebenar yang masih menghantui aku sampai sekarang. Assalamualaikum semua. Nama aku Amir, umur 40 tahun. Aku seorang suami biasa, kerja pun tak besar mana. Hidup aku sederhana saja, tapi semuanya berubah pada satu pagi yang tak pernah aku lupa. Isteri aku, Sarah, dia biasanya akan hantar mesej sebelum keluar kerja. Aku pula memang pagi-pagi buta dah keluar rumah nak elak jam punya pasal. Walaupun rumah kami kecil dan tempat kerja dia dekat, dia tak pernah lupa tulis, abang, saya gerak dulu ya, jaga diri. Dia kerja dekat je dengan rumah, jalan kaki dalam 200 meter macam tu je. Tapi pagi tu sunyi, tiada mesej, tiada panggilan. Aku ingat dia cuma lewat, mungkin penat. Sampai tengah hari pun aku tak syak apa-apa. Tapi bila majikan dia call, tanya kenapa Sarah tak datang kerja waktu tu, jantung aku mula rasa lain. Aku telefon dia tak angkat, WhatsApp satu tik je, IG, TikTok, semuanya tak aktif. Dan masa tu aku dah mula rasa ada sesuatu tak kena. Hari pertama aku kelam kabut pergi buat laporan polis. Jawapan dia orang, encik, kita kena tunggu 24 jam dulu. 24 jam? Tapi bagi aku masa tu rasa macam 24 tahun. Bayangkan aku gelisah macam mana. Aku tak duduk diam, aku pusing semua tempat yang dia selalu pergi. Kedai runcit, rumah mak dia, rumah kawan baik dia, semuanya kata benda sama, tak nampak Sarah hari ni. Diorang pun secara tak langsung mula panik bila dengar Sarah tak dapat dihubungi. Bila dah waktu malam, rumah aku terasa sunyi, kosong. Aku rasa buntu. Apa yang jadi pada Sarah? Macam-macam aku fikir. Aku duduk di katil, pegang tudung dia, bayangkan dia, dengan harapan dia tiba-tiba buka pintu dan jerit, abang, saya kat sini, tapi itu cuma harapan. Sarah masih belum balik lagi. Hari kedua, polis mula terima kes Sarah hilang. Diorang macam biasalah suspek aku dulu. Tanya macam ada masalah rumah tangga, ada bergaduh ke baru-baru ni. Ada orang yang mungkin dia takut aku nafikan. Memang taklah, aku tak pernah pukul Sarah. Sarah bukan jenis lari rumah. Dia tak ada musuh pun. Sejak kami kahwin, kami tak pernah jauh pun, cuma pergi kerja. Banyak soalan, tapi aku jawab semua. Aku cuma ulang benda yang sama. Sarah bukan macam tu. Dia tak akan tinggal rumah tanpa pesan. Lepas dari itu, aku mula edarkan gambar. Aku post di Facebook. Aku WhatsApp semua orang. Aku sampai cari di hospital, klinik, jalan-jalan belakang kawasan rumah. Kau tahu je lah zaman sekarang ni, macam-macam kes. Aku bila fikir balik memang takut. Malam kedua, aku dah mula menangis. Kau bayangkan bini aku hilang tanpa dikesan. Suara aku sampai hilang sebab terlalu banyak tanya orang. Aku mula rindu Sarah. Aku berdoa dia masih selamat dan balik cepat. Hari ketiga, hari yang buat aku mula rasa sangat takut, gelisah dan macam-macam perasaan lah. Sejak Sarah hilang, aku rasa macam jadi orang gila kejap. Aku tak pergi kerja. Nasib bos faham situasi aku. Tengah hari tu, polis datang rumah. Polis datang bawa beg tangan yang diorang jumpa dekat satu kawasan semak tepi jalan. Itu beg Sarah. Memang aku cam sebab aku yang beli beg ni dulu. Aku cek ada barang-barang dia, ada power bank, dompet dan lain-lain. Tapi yang pelik, telefon dia tak ada. Perasaan aku masa tu, kau bayang macam ada seseorang sedang genggam jantung aku kuat-kuat. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Memang dah macam-macam adegan yang muncul dalam kepala aku masa tu. Buntu aku. Hari keempat, pagi itu polis telefon aku. Encik Amir, ada orang jumpa perempuan seakan-akan isteri encik di sebuah pondok berhampiran kawasan ladang sawit. Aku pun terus bergegas ke lokasi dan aku harap betul
Sarah yang ada dekat sana. Aku cuma mampu berdoa sepanjang perjalanan ke ladang sawit tu. Lokasi dia agak jauh jugalah. Dalam 1 jam perjalanan aku ke sana, tangan aku menggigil tak berhenti. Bila aku sampai, aku nampak seorang perempuan duduk di tanah, bersandar pada dinding pondok, kepala menunduk, rambut kusut, baju kotor, kaki luka. Bila dia angkat muka, ya Allah, Sarah. Itu Sarah, isteri aku. Aku rasa macam Allah perkenan doa aku sepanjang jalan tadi. Terima kasih ya Allah. Tapi keadaan Sarah memang lain macam. Mata dia kosong, bibir dia pucat, dia tak bercakap pun atau berteriak jumpa aku. Dagu dia terketar-ketar macam tengah tahan sesuatu. Aku peluk dia, tapi dia tak peluk balik. Dia cuma pegang baju aku perlahan dan tiba-tiba dia bisik dengan suara yang sangat perlahan, "Abang, jangan bagi dia jumpa saya lagi." Waktu tu aku meremang seluruh badan. Aku tak tahu siapa dia yang Sarah maksudkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Selepas dibawa ke hospital dan dirawat beberapa hari, barulah Sarah mula bercakap. Walaupun perlahan-lahan dan banyak kali dia berhenti sebab trauma. Menurut Sarah, pada hari dia hilang, ada sebuah kereta lama warna hitam ikut dia dari belakang. Dia dah rasa tak sedap hati, tapi dia jalan macam biasa nak ke tempat kerja. Bila lalu kawasan sunyi, kereta tu berhenti dan ada lelaki bertopi, spek mata hitam keluar pegang pisau, paksa dia masuk dalam kereta. Sarah ni jenis tak pandai melawan dan takut. Terpaksalah aku tanya kenapa tak jerit. Sarah kata dia terkaku, tak tahu nak buat apa. Dia pun masuk dalam kereta tu. Adui, inilah punca kes ni bermula. Kalau dia tak masuk jadi lain cerita pula. Katanya laki ni agak gempal, kulit hitam, ada misai janggut. Tapi yang peliknya, dia kata laki tu tak sentuh dia. Aku tahu korang mesti dah fikir macam tak logik, tapi aku hanya boleh percaya cerita Sarah je. Laki tu kurung Sarah dalam pondok terbiar, dalam ladang kelapa sawit tu. Kau bayanglah pondok buruk, tak ada elektrik, bau busuk, hanya ada perabot lama. Laki tu cuma simpan Sarah dalam pondok tu, kunci pintu dari luar. Memang Sarah tak boleh keluar dan terperangkap dalam tu. Laki tu ada bagi makan, tapi dia tak masuk, hanya hulur dari tingkap. Dia datang setiap hari tapi tak masuk. Kau bayangkan 3 hari dalam tu. Memang menyeramkan. Terutama waktu malam. Sarah kata macam-macam bunyi dalam gelap tu. Laki tu duduk je di luar. Tak tahulah apa dia nak sebenarnya. Sarah ingat laki ni cakap, "Aku cuma nak jaga kau. Aku dah lama perhatikan kau." Stres jugalah aku dengar ayat ni. Sarah 100% pasti dia memang tak kenal laki tu. Tak pernah jumpa. Tak tahu kenapa dia buat macam tu. Masa tu memang Sarah macam nak gila juga bila kena macam ni. Masa Sarah dijumpai, lelaki tu dah tak ada. Dah lari agaknya. Yang jumpa Sarah ni, kebetulan ada pakcik kebun lalu dan dengar Sarah jerit tolong. Nak dijadikan cerita lah kan. Kalau tak ada orang lalu, memang lambat jumpa lah bini aku ni. Sebab pondok tu agak jauh ke dalam. Semuanya kuasa Allah. Polis kata itu mungkin suspek ni ada masalah mental atau obses yang tak diketahui. Masalahnya, laki ni masih belum ditangkap, masih belum dikenal pasti. Itu yang buat aku takut. Maknanya dia masih berkeliaran kat mana-mana. Takut dia datang lagi, tah-tah cari mangsa baru. Dan sampai sekarang, Sarah masih terjaga setiap malam, takut lelaki itu ada di luar. Aku pula masih tak boleh lupa perkataan pertama yang Sarah sebut lepas 4 hari hilang. "Abang, jangan bagi dia jumpa saya. Hidup kami berubah sejak hari tu. Sarah masih trauma. Aku dah tak bagi Sarah kerja." Aku pula masih takut setiap kali dengar bunyi kereta berhenti depan rumah. Kadang-kadang kita rasa hidup kita biasa-biasa. Tapi semua boleh berubah dalam sekelip mata. Hargai orang yang kita sayang sebab kita tak tahu apa yang boleh berlaku walaupun hanya dalam 4 hari. Buat perempuan lain yang di luar sana, korang baik berhati-hati. Kena sangat berhati-hati dengan orang yang tak dikenali
Aku nasihatkan jerit je sekuat hati kalau berada dalam situasi macam Sarah tadi. Kalau diam, memang kau akan jadi mangsa. Aku rasa itu je cara nak ajar penjenayah biar dia menggelabah bila kau jerit sekuat hati. Dan orang sekeliling pun janganlah buat tak tahu pula bila dengar orang jerit. Pergi tanya kenapa. Mesti ada sebab orang jerit. Bukan nak ajar masuk campur hal orang, tapi tolonglah dapatkan kepastian sebab apa ada jeritan. Mesti ada benda tak kena. Okeylah, panjang lebar dah cerita aku ni. Sampai sini dululah ya. Sekian, terima kasih.